Kita tengok pilihan raya Johor malam tadi. Ada orang bertanya kepada saya, dia kata, what do you think of apa ramalan ni tentang Johor? Dia kata, macam mana, apa yang ramalan ni tentang Johor? Saya kata saya tak boleh jawab tentang Johor ni sehingga the final bell. Apa makna the final bell tu? Final bell ni bermakna dikata macam ni. Setelah, saya rasa dalam minggu ni, mungkin kalau tak hari ni, 2-3 hari ni, SPR akan bermesyuarat. Dia akan menentukan tarikh bila penamaan calon, pemohon undi dan sebagainya, undi awal. So sehingga tarikh itu dimuktamadkan, iaitu penamaan calon, kita tak boleh nak buat prediction dahulu. Okay. Kenapa demikian? Dalam kita nak buat prediction ni, tuan-tuan, kita akan lihat beberapa faktor. It's not going to be accurate enough, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh ada indikator. Apa faktor dia? Faktor yang pertama adalah siapa lawan siapa. Arti kata parti mana lawan parti mana. Adakah PAS akan bergabung tak bertembung dengan Barisan Nasional di Johor ni, ataupun dia akan bertembung dengan Pakatan Harapan, dengan Bersama. Kemudian calonnya pula bangsa apa? Contoh di kawasan yang majoriti dia, walaupun semua kebanyakan, I think semua kawasan Johor ni adalah majoriti Melayu, tetapi ada kawasan di mana penduduk bukan Melayu dia hampir 50%. Contoh Johor Bahru kalau tak salah saya. Jadi di situ kita nak lihat pertemuannya di antara apa? Melayu lawan Melayu ke, Melayu lawan Cina ke, Melayu lawan India ke, Melayu lawan India ke. Benda tu semua memain peranan. Dia bukan masalah resis tak resis, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tengok, ada setengah kawasan itu undi bangsa tersebut pecah kerana pertemuan di antara bangsa. Di antara kaum ini, pertemuan di antara kaum ini menyebabkan undi kaum tersebut pecah, menyebabkan advantage kepada dia ada parti. So faktor ini kita kena lihat juga, dan juga of course di antara faktor lain, faktor calon itu sendiri, faktor parti itu sendiri. Jadi ialah saya kata result yang lepas, kalau kita tengok BN Barisan Nasional menang 40 kerusi di Johor, Pakatan Harapan menang 12, Perikatan Nasional menang 2 kan. Di dalam Pakatan Harapan 10 DAP, 1 PKR, 1 Amanah. So 12 Pakatan Harapan. So dalam pilihan raya kali ini, bagaimana kita nak melihat? Adakah DAP boleh mengekalkan 10 kerusi? Kerana Anthony Loke dah confirm kata sekurang-kurangnya 11 kerusi akan dipertandingkan. Maksudnya DAP akan masuk 11 kerusi sekurang-kurangnya. So 11 dia dah identify akan masuk. So mungkin akan lebih lah, obviously akan lebih. Cuma persoalan dia adalah di mana, siapa calonnya, pertembungannya bagaimana. Now, bila kita menyentuh pertembungan, BN Barisan Nasional dah awal declare tak akan nak bersama dengan DAP lagi, walaupun dalam exco dia ada DAP, tapi itu dia punya modal dia nak jual lah. Saya kata itulah politik dinosaur, tuan-tuan. Politik dinosaur adalah politik yang masih lagi memainkan bangsa, memainkan agama bila datang nak pilihan raya. Sebelum pilihan raya, kita semua bekerjasama, ini demi rakyat, demi bangsa, peluklah dengan DAP, peluklah dengan BN, peluklah dengan PAS, tak apa. Tapi bila dah masuk pilihan raya, dekat-dekat dengan pilihan raya, masing-masing, DAP, kita tak akan kerjasama dengan DAP, kita tak akan pergi dengan DAP. Dia macam itulah kan. Itulah politik dia. Politik dia berkisar di sekitar itu. Tapi kalau kita tengok parti bersama, tuan-tuan, parti bersama ni dia tidak melihat kepada aspek itu. Sebab itu saya kata itu adalah politik dinosaur, politik yang melihat bangsa, agama, ras, dia melihat kepada itu politik dinosaur. Rakyat dah bosan sebenarnya dengan politik-politik yang macam tu. Kalau sebelah UMNO Barisan Nasional, DAP. Kalau belah DAP, PAS. Kan? Jangan kita mengundi bersama. Kalau pecah kita tak berkuasa, PAS nanti berkuasa. Dia macam itulah, dia takut-takutkan macam tu. Masing-masing tak bagi tahu apa polisi yang mereka nak bawa kalau sekiranya menang dalam pilihan raya nanti. Apa manifesto yang mereka nak kedepankan? Bagaimana mereka nak menangani isu-isu rakyat yang menekan, yang mendesak, sama ada secara short term ataupun long term dia. Kalau mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan? Pekerjaan, pendapatan rakyat, education, tanah dan sebagainya, di peringkat negeri, apa yang mereka akan lakukan. Baik. Jadi sebab itu kalau kita tengok di pilihan raya kali ini, yang menarik dia adalah adakah akan ada gabungan di antara UMNO Barisan Nasional dan Madani. Obviously the answer is no.
Okay, the answer is no. Saya rasa ucapan on Hafiz tu dah jelas bahawa apa orang kata, bahawa the red line tu dah been crossed. I think decision has been made. Tidak akan ada gabungan di antara Madani, maksudnya PH dan juga BN. Tak ada. Itu tidak ada. Itu jelas. So di peringkat degree jelas, Pakatan Harapan juga nampaknya jelas dia akan masuk bertanding di semua kawasan, or at least majority of the area, dan akan ada pertemuan dengan UMNO Barisan Nasional. Isu dia malam ini akan menentukan sama ada ke tidak pertembungan dengan PAS. Sebab mungkin malam ini penentuan sama ada PAS dan juga Bersatu itu akan bergabung akan menjadi satu modal yang satu titik permulaan yang besar, saya kata. Kenapa? Kalau sekiranya PAS mengatakan dia tidak akan bersama dengan Bersatu, dan kenyataan daripada pimpinan pun dah jelas sejak beberapa hari lepas bahawa mereka akan melepas dan melupakan Bersatu. Okay. Saya dah kata hari itu bahawa kebanyakan yang berada di dalam PAS ini majoritinya nak bersama dengan Hamzah Zainuddin. Hanya sebilangan kecil, terutama daripada golongan profesional seperti Samsuri yang nak bersama dengan Azmin. Majoriti dia nak bersama dengan Hamzah Zainuddin. Jadi dengan apa yang berlaku recently, kita nampak bahawa PAS mungkin, kita tengok keputusan nanti. Saya dalam recording ni saya tak ada keputusan lagi. Berkemungkinan besar bahawa mereka akan memutuskan hubungan dengan Bersatu. If that happen, okay, kita ambil possibility that happen. Katalah PAS berpecah dengan Bersatu, dia tak nak bergabung lagi, tidak ada lagi Perikatan Nasional sebagaimana yang saya pernah katakan dahulu. Soalan seterusnya, adakah mereka akan bergabung dengan Barisan Nasional? So there is another question. So untuk Johor kali ini mungkin saya nampak tidaklah, mungkin akan masih lagi berlaku pertemuan. Tetapi namun begitu, mungkin akan ada rundingan selepas itu. So rundingannya akan jadi lebih mudah, kerana I think macam saya kata, penghalang terbesar kepada hubungan antara PAS dan juga Barisan Nasional adalah di antara PAS dan Barisan Nasional adalah Bersatu, saya kata. Kerana apa? Kerana Bersatu ni kita tahu dia memang allergic sikit dengan UMNO Barisan Nasional, dan mereka mengharapkan supaya Perdana Menteri itu datang daripada Barisan Nasional. So sekarang ini PAS, apabila ketiadaan Bersatu di dalam ketumbukan ataupun di dalam perjalanan mereka menghadapi pilihan raya kali ini, mereka sudah tidak ada ketandusan calon Perdana Menteri. Bagi PAS golongan ulama, mereka memang tak nak Samsuri jadi Perdana Menteri. Tapi dia PAS dia tak nak. Okay, tak apa. Tapi kalau mereka tak nak Samsuri, siapa? So kalau sekiranya dapat bergabung dengan Barisan Nasional, mereka tidak ada masalah untuk UMNO memegang jawatan Perdana Menteri. So whether it's sama ada Tok Mat ke, sama ada Zahid Hamidi ke, whoever lah. Tapi saya percaya it's going to be someone else. Kita akan tengok nanti. Jadi pertembungan, okay, kita tutup macam ni. Pertembungan di Johor, adakah kita akan menyaksikan PAS dengan UMNO ni akan bergabung? I don't think it's ada enough time untuk rundingan itu berlaku. I don't think so. Tapi mungkin kita tak menafikan ada kemungkinan itu. Tapi kalau ada pertembungan tersebut, maksudnya ada gabungan tersebut, mungkin gabungan itu akan berlaku selepas pilihan raya. Maksudnya selepas orang dah buang undi. Baik. Gabungan tersebut adakah akan berlaku selepas pilihan raya negeri Johor? Berkemungkinan. Kita tahu Negeri Sembilan is on the way, Melaka is on the way, kemudian PRU is on the way. Ada yang menjangkakan PRU ni berlaku pada bulan 7 ni, tapi rasanya tak sempat bulan 7. Saya kata macam kita tadi itu, tarikhnya bulan 10. Bulan 10 ni is going to be just nice untuk SPR nak buat pilihan raya. Isu dia adalah kalau diadakan pada bulan 10, kenapa perlu diadakan pada bulan 10? Itu soalan yang esensial lah. Kenapa perlu diadakan pada bulan 10 ini? Jawapan mudahnya adalah kerana Anwar Ibrahim risau dengan Bersama. Anwar Ibrahim risau dengan Bersama. Okey, kerja gila Rafizi ni, tuan-tuan, saya nak cerita. Dia boleh buat kerja gila 3 ke 6 bulan, dia boleh telungkupkan negara. Kita pernah tengok hasil 2 tahun dia buat dengan Invoke. Negara boleh bertukar kerajaan. Dan dalam keadaan 1MDB duit berbilion ringgit, dalam keadaan dia tak banyak duit itu, I think dia Invoke berjaya collect 11 juta je,
pun boleh jatuhkan kerajaan Najib. Imagine kalau dia ada setahun. Ayuh Malaysia tak sempat, baru 6 bulan, tapi berjaya turn Johor, Melaka, Negeri Sembilan daripada kalah banyak kerusi kepada menang banyak parlimen. Imagine dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Now kita go further lagi, go further lagi. Imagine katakanlah pilihan raya Anwar Ibrahim decide untuk buat pada September tahun hadapan. September tahun hadapan. Kalau September tahun hadapan, lagi lama, setahun lebih dia ada masa untuk nak gegarkan Malaysia ini. Peluang, bukan kata PRU, berkemungkinan Selangor pun boleh jatuh ke tangan bersama, kita kata. Kau ni terlalu confident kau punya cakap tu. Itulah masalahnya, tuan-tuan. Siapa yang kata saya terlalu confident ni, bermakna dia tak kenal tim kami dan tim Rafizi. Dan kalau dia kata kami ni terlalu, kamu ni terlalu, bermakna dia tak tahu sejarah Invoke, dia tak tahu sejarah Ayuh Malaysia, dia tak tahu apa kebolehan dan sejarah yang pernah kami lalui dalam menghadapi pilihan raya.